Hashim. Pak, sini Pak. Tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berada di Parit berapa ni? Parit 9. Dusun Lele. Di program pertandingan memancing ikan di Ban Parit 9 ini, anjuran JPKK dan juga UMNO Cawangan Dusun Elo. Dan alhamdulillah cukup meriah. Ini merupakan program yang disusun Dato' untuk mengeratkan hubungan dan pada masa yang sama memberikan nostalgia, kenangan, sejarah di mana apabila air ataupun ayuk ban airnya dalam ataupun surut ketika membuang air untuk bendang-bendang ni. Jadi dulu ada pertandingan memancing, pertandingan mengagur ataupun menangkap ikan lah, senang ketika air surut. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua masyarakat yang ada pada pagi yang mulia ni. Ini semua orang lama-lama ni mengingatkan apa nama tu? Umpan dah habis. Mengingatkan nostalgia. Pak Hashim, mari sini. Aidil. Ni. Pengurusi JPKK dan saudara Aidil. Dan juga Tuan Kuasa. Jadi sempena pertandingan memancing hari ini saudara. Dan ini merupakan pondok kelompok padi Parit 9 yang dulu pernah saya berikan peruntukan ini dan dimanfaatkan untuk destiny. Boleh untuk berehat, untuk kata orang berkelah, dan kerana luas terbentang padi. Ada yang sudah motong, ada yang belum lagi di sekeliling ini, dan diambil kesempatan untuk mengadakan pertandingan memancing. Dan hari ini ramai masyarakat kampung keluar sama-sama di tepi Ban Parit 9 ini. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak. Teruskan aktiviti ini untuk kita menjayakan secara kebersamaan dan dapat orang mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi kalau ingor ni ikan pun tak ada nak makan. Jadi sebenarnya ramai. Nama sepanjang Ban Parit 9, Parit 8, Parit 7. Jadi mana yang tahu lubuk-lubuk ikan tu, mereka akan pergi. Jadi itulah kelebihan masyarakat di sini. Khususnya di Parit, di Dusun Elo, di Dusun Nulu, Selat. Ada aja aktiviti. Apatah lagi bila waktu pagi anak beranak cucu datang, mereka datang ke bendang, pada masa yang sama boleh memancing tanpa bayaran. Kan? Cuma hari ini diadakan pertandingan inisiatif daripada JPKK dan pada anak-anak perantauan daripada kampung datanglah. Tempat kita banyak aset, ban, bendang, sungai, kan? Jadi semua itu boleh untuk dimanfaatkan untuk kita orang berrehlah, beriadah, jalan pun elok. Terima kasih kepada jabatan dan juga agensi kerajaan, dan itulah peranan JPKK untuk melihat pembangunan infra di setiap mana-mana kampung yang ada di dalam kawasan Parlimen Parit ini, baik di zon belanja maupun juga di zon botol. Jadi kepada masyarakat boleh datang bila-bila masa.